Kalau korang tak tahu nak bagi apa hadiah dekat baby yang baru lahir, korang boleh bagi set gift box ni. Dalam gift box ni dia ada satu set lengkap pakaian dari atas sampai bawah dengan harga yang sangat murah. So saya beli ni daripada Shopee. Saya nak bagi dekat anak saudara saya yang baru lahir. Apa yang saya dapat daripada gift box ni, dia ada bagi gift card. Congratulations, welcome to the world little baby. Dear cutie, may you grow up holistically beautiful. From daripada siapa, kita boleh tulislah nama kat sini. And then ini set yang kita dapat lah. Actually ada red band yang balut kotak ni, tapi saya dah buka untuk tunjuk dekat korang. Okay, so kita buka gift box ni. Set yang saya pilih ni adalah set pilot. Jadi tengok apa yang kita dapat. First, dapat topi. Okay, topi. And then dapat baju. Okay, baju pilot lah ni. Okay, captain. And then kita dapat seluar dia. Lepas tu kita dapat juga spek mata. And then kita dapat dia punya socks. Okay. And then kita dapat kasut. Kasut Converse. Jadi semua ni ada berapa barang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali dengan gift card. Harga dia cuma 30 lebih. Okay, saya beli ni harga dia cuma 30 lebih. Set lengkap dari atas sampai bawah, memang puas hati lah. Dan kat situ dia tulis sesuai untuk baby daripada 3 bulan sampai 8 bulan. Tapi kalau tengok pada baju dia ni, dia mungkin boleh tahan lagi lama lah daripada 8 bulan. Bukan setakat 8 bulan je. Okay. Memang sangat-sangat berbaloi, harga pemurah dan puas hati. Kalau korang nak dapatkan produk ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.